Keputusan kerajaan membenarkan lepasan UEC memasuki IPTA kini mula mencetuskan kontroversi besar. Ada yang menganggap ianya langkah inklusif, tapi ada juga yang mendakwa keputusan ini sebenarnya bermotif politik dan boleh buka pintu lebih besar kepada perubahan sistem pendidikan negara. Isu ini timbul selepas Kementerian Pengajian Tinggi mengumumkan lepasan sekolah tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina atau UEC dibenarkan memohon program pengajian tertentu di IPTA. Namun, keputusan itu segera menerima kritikan daripada beberapa pihak termasuk fellow utama Institut Kajian Etnik UKM, Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong. Menurut beliau, pengiktirafan UEC ini disifatkan sebagai satu keputusan politik yang perlu dikaji semula kerana dibimbangi boleh menjejaskan dasar pendidikan nasional. Katanya lagi, langkah itu seolah-olah membuka ruang lebih besar kepada sistem pendidikan yang tidak selari dengan dasar kebangsaan. Beliau turut mendakwa perjuangan mengiktiraf UEC sudah lama dibawa oleh DAP dan kini akhirnya berjaya direalisasikan. Menurut laporan Malaysia Gazette, Teo Kok Siong berpendapat keputusan tersebut juga ada kaitan dengan situasi politik semasa termasuk persediaan menghadapi PRU 16. Katanya, kerajaan terdahulu sebelum ini sering menangguhkan isu pengiktirafan UEC kerana memahami sensitiviti nasional. Tetapi kali ini, keputusan itu dibuat dalam tempoh singkat sehingga menimbulkan persoalan sama ada ia benar-benar demi pendidikan ataupun demi kepentingan politik. Bagaimanapun, beliau menjelaskan kewujudan sekolah persendirian bukanlah isu utama. Sebaliknya, apa yang dibimbangkan ialah apabila sistem itu mula diberi pengiktirafan rasmi dalam sistem pendidikan negara. Menurutnya lagi, jika perkara seperti ini dibuat tanpa penelitian mendalam, ia boleh memberi kesan terhadap kedudukan sistem pendidikan kebangsaan pada masa hadapan. Dalam masa yang sama, kerajaan pula menegaskan keputusan itu dibuat sebagai usaha memperluas akses pendidikan tinggi secara lebih inklusif tanpa menjejaskan standard akademik IPTA. Kementerian Pendidikan Tinggi memaklumkan calon daripada aliran UEC masih perlu memiliki SPM penuh termasuk lulus bahasa Melayu dan sejarah sebelum boleh memohon melalui sistem UPU online. Ini bermakna syarat asas kebangsaan masih dikekalkan walaupun laluan kemasukan diperluaskan. Isu UEC ini dijangka terus menjadi perdebatan kerana ia bukan sekadar soal pendidikan tetapi turut menyentuh identiti nasional, sensitiviti masyarakat dan juga percaturan politik negara. Persoalannya sekarang, adakah langkah ini benar-benar demi masa depan pendidikan Malaysia atau sebenarnya sebahagian strategi politik menuju PRU 16? Kongsikan pandangan anda di ruangan komen.